Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali ke kitab kita Hidayatul Mutafakkirin, muka surat 36, dan pada malam ini wahid, senani, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, baris yang ke-8 dari atas, dan dalam kurungan di ujung itu. Di situ kita berhenti pada minggu lepas. Namun begitu, kita patah balik 1, 2, 3 di ujung pangkal, di pangkalnya itu ketahuilah, di situ kita ambil. Kerana untuk menyempurnakan pembukaan bab ini, kita sebut bab kerana dia sudah sampai kepada penghujung kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh pengarang, juga catatan-catatan akhir sebagai sesuatu yang perlu kita ambil perhatian, nak diberitahu oleh pengarang. Dan insya-Allah pada malam ini rasanya mungkin boleh habis kot bab ketuhanan, al-uluhiyah, pada membicarakan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, 20 sifat yang mustahil. Satu sifat yang harus, inilah yang menjadi syarat ketuhanan. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah, yang bersifat dengan sifat istighna, bahawa dia tidak memerlukan kepada yang lain, dan yang lain itu semua memerlukan kepadanya, dipanggil mulazim iftiqar, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan kita peringatkan juga bahawa sifat kesempurnaan itu ialah sifat itu yang sempurna, bukan sifat itu menyempurnakan Allah SWT, seolah-olah Allah SWT ini tidak sempurna. Bila disebut as-sifatul kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT itu ada banyak. Dia tidak terbatas kepada 20 saja, seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Sanusi. Famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifatan. Mimma tu dua perkataan, daripada min huruf jar, ma tu apa, barang, daripada barang yang wajib, daripada apa yang wajib. Min itu dipanggil tab'idiyah, menunjukkan sebahagian. Maka sebahagian daripada yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala Jalla wa Azza, 20 sifat. Sebahagian, maksudnya ini sifat-sifat yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu secara detailnya. Yang lain-lain itu kita perlu imani secara umum, bahawa ada sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu banyak, tidak terbatas, hanya dia yang tahu. Bermaksud sifat-sifat itu sempurna, ya, bukan menyempurnakan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah maha sempurna sejak atau dari azali. Baik, jadinya itulah dianya yang terkandung dalam asyhadu an la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah. Dalam kiraan pertama ada 41 sifat. Dalam kiraan yang kedua, selepas kita detailkan sifat istighna dan sifat iftiqar bersama lawazim-lawazimnya dan lawan-lawannya, ada 50 yang terkandung dalam la ilaha illallah. Baik.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Ketahuilah akan barang yang tersebut di dalam kitab sifat 20 yang dibangsakan dia dengan dusta jua kepada Tuan Syekh Daud yang banyak berkuras-kuras tali di dalamnya, iaitu ditentu akan masuk sifat istighna itu pada la ilaha, dan sifat yang melazim iftiqar itu pada illallah. Baik, ini telah kita perkatakan, terangkan, jelaskan pada minggu lepas. Ya. Ada yang menisbahkan kitab ini kepada Tuan Syekh Daud Al-Fatani, namanya Al-Syekh Wan Daud bin Al-Syekh Wan Abdullah, kelahiran Krisik 1769. Seorang ulama besar di rantau Melayu ini. Nuntut ilmu di Petaning, kemudian ke Aceh, kemudian ke Madinah, kemudian ke Mekah. Berpuluh tahun, 30 tahun lebih. Ulama. Dan mengarang beberapa buah kitab mengenai akidah juga. Tapi yang nak disebut oleh pengarang, ada kitab yang dinisbahkan kepada Syekh Daud Fatani ini, tetapi secara dusta, secara tidak benar, yang mana memasukkan sifat istighna itu, ya, pada kalimat la ilaha, kata dia. Kita sudah faham balik, dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung 50 sifat. 50 sifat berserta dengan 3 lawazim dan lawannya dalam istighna, dan 2 lawazim iftiqar berserta dengan lawannya. 28 campur 22 dapat 50. Maka dalam kitab itu dikatakan, ya, hak yang istighna duduk kat mana? Terkumpul di bawah la ilaha. Dan dikata mulazim iftiqar. Disebut mulazim iftiqar ni, kita jelas antara perempuan, kita sebut sekali lagi bahawa sifat iftiqar itu bukan sifat Allah, ya. Cuma kita pinjam bahasanya menggunakan iftiqar itu. Iftiqar itu sifat hamba. Cuma apabila Allah SWT ini memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang berapa tu? 9 sifat iftiqar. 9 itu semua makhluk ini memerlukan kepadanya, maka kita namakan sifat-sifat itu sifat iftiqar. Dia sebut sebenarnya mulazim iftiqar, dengan kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Seperti apa sifat iftiqar? Ada yang 9 tu, tak ingat? Tuan-tuan apa balik? Itu semua yang selain daripada Allah, makhluk-makhluk ini, alam ini, memerlukan kepadanya tu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, ya, itu dipanggil mulazim iftiqar. Baik. Ya, kita ambil senanglah iftiqar, istighna dan iftiqar. Dan sifat yang melazim iftiqar itu pada illallah. Bukan kita sebut dalam la ilaha illallah itu terkandung sifat istighna dan sifat iftiqar. Semuanya sekali itu ada 50. Kita sebut berapa kali dah? Ya. Jadinya dia kata apa? Bawah la ilaha tu sifat istighna. 28 tu semua duduk bawah tu. Illallah sifat iftiqar. 22 tu duduk bawah illallah ataupun pada illallah.
Ini pembahagian yang tidak benar, kita sebut awal-awal dah. Dan ditentu akan wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsih, itu pada la. Dan didetailkan lagi, ya. Yang pada la dia kata, apa dia? Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamuhu binafsih, duduk pada la, lam alif tu. Dan sama, basar, kalam, sami', basir, mutakallim pada ilaha, didetailkan lagi. Dan qadir, yakni qauluhu qadiran, muridun, alimun, hayyun pada illa, sifat iftiqar. Dan qudrah, iradah, hayat, wahdaniyah, ada tingkasa ni 9 kan, sifat iftiqar. Almun 9 ni duduk pada Allah. Ini pembahagian ni. Akan bahawasanya sekaliannya itu batil ia, dan salah ia daripada yang sebenarnya. Kerana bahawasanya sekaliannya itu sifat Allah Ta'ala yang bersifat ia dengan dia pada azali, yang sabit ia baginya dengan nas Quran dan hadis Nabi dan ijma' sekalian ulama' yang mu'tabar. Dia kata tak betul lah tu pembahagian yang begitu, mengatakan pada la ilaha illallah itu dibahagikan la ilaha sifat istighna, illallah sifat iftiqar, dan didetailkan lagi la tu apa dia. Ada yang ada pada la itu sama, basar, kalam, sami', basir, mutakallim, itu pada ilah. Wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu binafsih, duduk pada la, kata dia. Pembahagian itu yang dikatakan batil. Kenapa? Kerana sudah menjadi ijma' oleh ulama' yang mu'tabar. Ijma' ni sepakat belaka. Siapa dia ulama mu'tabar di sini? Ulama ahli sunnah wal jamaah. Adapun bukan ahli sunnah wal jamaah, dia tidak mu'tabar. Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya, dia bukan mu'tabar. Maksudnya dia tidak dikira. Mu'tabar ni yang diperkirakan, yang diambil kira. Kerana apa? Manhajnya betul, ilmunya betul, tepat, maka dia dikira. Ya, ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bukan di situ, bukan diambil dari la ilaha illallah itu. Sifat-sifat ni adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang bersama pada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu pada azali. Pada azali, artinya memang Allah SWT itu sudah sempurna dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada. Jadi tak betul lah kita nak bagi-bagi begitu, ya. Itu maksud dia. Dan yang sabit dikata dengan Quran, hadis. Sifat 20 ni sabit Quran, hadis. Tuan-tuan apa siapa pula kata pasapah-pasapahnya? Bila pula Socrates, Pluto belajar akidahnya, mengajar akidahnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Siapa tolak? Tuan-tuan tolak satu, tolak wahdaniyah, sifat 20, tak nak pakai. Tolak dalam erti kata apa? Makna-makna erti dia sekali. Artinya nafikan bahawa Allah SWT itu tidak Isa. Sabitkan, isbatkan lawannya, ta'addud, berbilang-bilang. Apa jadi?
murtad, syirik. Tuan tolak satu. Sabit dengan Quran dan hadis. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah SWT itu Maha Esa. Hadis, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, sukakan yang ganjil. Maksudnya tidak genap. Bukan 2, bukan 4, bukan 3 dan seterusnya lah. Sabit dengan Quran dan hadis, tuan-tuan dan puan-puan, dan ijma' ahli sunnah wal jamaah, ulama'-ulama'nya. Bukan ambil dari situ, daripada la ilaha sifat istighna, illallah sifat iftiqar. Jadi pembahagian itu tak ada kena-mengena. Tak boleh kita nak kait, tak boleh kita nak sandarkan, tak boleh kita nak kuatkan dengan hujah daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ijma'. Tak ada sumber-sumber hukum itu. Hatta dari segi logik, dari segi akal pun tak boleh, tak ada. Apa logiknya? Contoh, jadi pembahagian itu tidak benar sama sekali. Ya, kadang-kadang ada penisbahan ataupun dinisbahkan, disandarkan pendapat, ilmu, kata-kata, maklumat kepada seseorang kerana apa? Salah faham, salah catat, dokumentasinya tak lengkap, dokumentasinya bercampur. Mungkin gaya penulisan ditulis orang lain, tapi gaya penulisannya sama dengan penulisan seseorang tokoh, dia nak sandarkan kepadanya. Kemudian dia cetak, salah cetak pula. Ya, tak dipastikan bagaimana, dari mana, macam mana, bagaimana kesahihan, autentik. Tak autentik dia punya manuskrip yang ada, ataupun Daud lain, orang lain, tapi dinisbahkan kepada kemungkinan begitu. Ataupun secara sengaja, seperti yang ada sekarang ni, yang dia buat. Ilmunya sangat pelik, tapi di sana inilah ilmu untuk kenali, kata dia. Tuan-tuan boleh tengok dalam media sosial, YouTube misalnya. Inilah ilmu Tok Kupalo, contoh. Inilah ilmu. Disandarkan kepada seseorang tokoh untuk melakukan. Melakukan ni maksudnya memperlakukan, menjual supaya laku. Itu melakukan. Nah, boleh guna istilah tu. Menjual supaya laku ajaran-ajaran itu, supaya dia dianggap sebagai tuan guru. Sebenarnya tuan garu, sila eja, ataupun tuan gurau sahaja. Tapi dia dianggap sebagai tuan guru, boleh cari makan. Inilah di sini tuan-tuan dan puan-puan. Macam ada setengah agama tu berlumba-lumba buka pusat ibadat dengan nama yang pelbagai, macam-macam, beratus-ratus dah sekarang ni, beribu kalau seluruh dunia. Semuanya ikut kepala ketua di rumah ibadat itu mentafsirkan. Artinya mazhabnya sudah tak tahu berapa ribu dah mazhab ni. Sebab kitab ni ditafsirkan oleh tok gurunya. Jadi kita tak mahu begitu yang berlaku dalam agama kita. Sebab itu kita sama-sama tekankan di mana-mana kuliah, ceramah, kelas, kita kena jelas manhaj kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, supaya kita tak terpelesok, tak tergelincir, tidak tersalah. Dalam fiqh kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Dalam tasawuf kita berpegang kepada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawuf.
Jangan ambil hak lain. Ambil hak lain, pergi bercakap tinggi-tinggi, makam itu, makam ini, akhir sekali sampai satu makam, makam al-yakin, tak payah dah sembahyang, tak payah dah syariat. Syariat kulit, kita dah dapat isi, kulit kita buang, isi saja kita makan. Gugur syariat. Jangan. Tasawuf kita tasawuf yang murni. Tasawuf itu ialah suci, bersih. Maksud apa? Sucikan hati kita ini, ya, daripada apa? Sifat mazmumah. Untuk apa? Untuk mengesahkan nilai ganjaran amalan kita. Kalau ada riak, ada ujub, ada semua, habis semua amalan kita. Tidak dikira. Faja'alnahu haba'an mansura. Seperti debu berterbangan. Kena belajar tasawuf. Sekarang ni orang dah tuduh tasawuf macam-macam, gok-gek gitu gini mana sebagainya. Pakat-pakat tak nak belajar tasawuf. Pasal bila belajar tasawuf ni kedung kena atas hidung sendiri. Kita ni bakhil, kedekut, tak hidung masing, tangkai jering. Al-bakhilu la yadkhul jannah. Orang bakhil tak masuk syurga. Ini tak nak dengar tasawuf. Maka sisi amalan kita tak ada pahala. Tasawuf fiqh tadi kita kena belajar untuk mengesahkan ibadat kita, kena tahu syarat, rukun, sah, batal. Yang sunat jangan kita kata wajib. Tak apa lagi yang sunat tak apa wajib, boleh diterima. Yang wajib kita kata sunat, yang rukun kita kata sunat, tak sah sembahyang kita. Jadi kena belajar. Dan jangan pergi ambil seolah-olahnya raba kata-kata. Saya dengar dalam kuliah YouTube, mak mentua saya tengok, saya dengar daripada jauh, saya duduk dapur. Dia dedahkan ikhtilaf di kalangan para ulama fiqh. Dia kata rahmat terbuka. Senanglah orang akan pilih yang paling mudah. Tuan-tuan tak boleh. Dia akan pilih yang paling mudah. Tobat. Orang kata tobat akan pilih yang paling mudah. Tak boleh nak tegur lah. Kita kata, saya ikut Syafi'i, saya ikut Hanafi bab ni. Ya, kena jelas duduk perkara. Bukan kita nak nafikan mazhab lain tak betul, tak ada masalah. Nak tukar, tuan-tuan nak tukar mazhab, boleh. Tapi ngaji molek-molek. Saya 4 tahun di Karachi ngaji fiqh Hanafi. Katalah saya nak tukar, boleh. Tapi kalau mengajar gini, fatwa yang dia keluarkan, tak boleh saya keluar mazhab saya. Katalah saya Hanafi sekarang, saya kena bagi mazhab Syafi'i, mazhab tuan-tuan. Contoh, menurut mazhab Syafi'i, ini hukum dia. Baca kunut sunat ab'ah. Walaupun saya tak baca kunut. Contoh, 4 tahun duduk sana, lumayan di masjid, mana baca kunut. Itu tuan-tuan dan puan-puan, kena duduk jelas perkara manhaj tu. Dan dalam akidah manhaj kita ialah ahli sunnah wal jamaah, seperti yang ditegaskan oleh siapa? Oleh Al-Imam Al-Hafiz Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin. Idza utliqa ahli sunnah wal jamaah, apabila dipanggil, dia gelar ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim, maka dikendaki dengan mereka itu ahli sunnah wal jamaah ialah al-asy'ariyatu, pengikut kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan al-maturidiyatu, pengikut kepada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jelas duduk perkaranya tuan-tuan dan puan-puan. Manhaj kita dalam hidup ni, kita kena pegang hak ni. Kalau tengok YouTube, tengok dalam media, macam-macam tuan-tuan ada. Hak yang sufi falsafi, hak yang khawarij, hak syiah, hak mazhab-mazhab fiqh, hak tak ada mazhab, hak ada sebagainya. Tuan-tuan kita tengok tanpa pegang kepada 3 manhaj ini, tuan-tuan pun tak tahu manhaj apa yang kita pegang. Dia akan tuan-tuan terbalik. Tak payahlah. Yang mengaji secara rasmi di Jordan,
Universiti Ahli Bait. Saya di utara, saya di selatan. Beliau ni di utara. Pun terpelek-ot. Tengok YouTube punya kerja. Terpelek-ot ni maksudnya salah. Akhir sekali diisytiharkan sesat. Di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Sebab apa? Kena jelas duduk perkara ni. Yang ini yang kita nak pertahankan. Baik tu kita baca juga lah kitab ni. Punya susah lah dia punya tu. Bahasa dia. Tapi Alhamdulillah. Masjid-masjid sekarang lebih terbuka dan sudah berminat. Banyak dah masjid-masjid. Malam Ahad lepas saya mulakan kuliah akidah 2 mingguan. Minggu pertama dan minggu keempat di Masjid Gerai. Masjid Al-Falah, Kampung Gerai. Guna kitab Sifat 20 Suatu Pengenalan Asas. Kitab Rumi moden. Kitab yang sangat baik oleh Ustaz Muhadir Muhammad Haji Jul. Tuan-tuan beli. Sekali dengan ringkasan dia sekali. Kita akan guna kitab itu. Dan malam semalam di Masjid Pasyaka kita guna kitab Fiqhul Aqidah. Kitab moden. Akidah penting. Lagi-lagi di zaman kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, dengan liberalismenya, dengan pluralismenya, ism yang muasir, yang moden, ajaran-ajaran sesat yang moden-moden, dan ajaran sesat yang tradisional, konvensional ke, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, banyak. Kita dalam bahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bimbang. Jadi macam negara jiran dah tak boleh nak sebut. Jangan ada mana-mana negara, jangan ada mana-mana agama yang mengaku dan mendakwa bahawa agama dia lah yang paling benar. Ke 6 ke 7 negara agama yang diiktiraf itu oleh negara dikira sama. Tak sama, tak macam Malaysia kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam ada keistimewaan yang besar. Dikira sama. Dan saya tengok tokoh-tokoh dia bercakap di atas mimbar. Dia tak berani lagi nak kata bahawa hanya orang Islam saja yang masuk syurga. Tak berani lagi kata. Dia bagi kata apa? Yang seorang tu dia kata orang lain pun masuk syurga juga. Yang seorang tu dia kata terserahlah pada Allah SWT. Sebab syurga neraka ni bukan hak kita, kata dia. Walaupun selepas tu dia bacakan satu hadis. Umat Islam ni yang berjaya, firqah najiyah ialah ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kalau gitu sikit je lah. Orang lain semua. Dia serah pada Allah SWT. Serahlah pada Allah SWT. Dan ini dia tak confirmkan bahawa hanya Islam agama yang sebenar, hanya orang Islam yang selamat masuk syurga. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah tu hanya satu, Islam. Tak berani dah nak sebut. Terpaksa minta maaf. Ustaz Abdul Somad, dia paksa minta maaf, tapi dia tak nak minta maaf. Dia bacakan beberapa ayat Quran. Jelas perkataan kafir itu dirujuk kepada orang kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasah. Kafara allazina. Itulah kafir, orang yang mengatakan bahawa Allah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Contoh. Sekarang kita mungkin baik, terpaksa minta maaf, dipaksa melutut setengahnya. Jadi kita sangat perlulah ilmu akidah ni ditekankan, diperjuangkan, dimasyhurkan. Dan kita tak mahu ada pula yang mengatakan susah ustaz, susah.
Seperti yang kita sebut, tidak ada dalam hidup kita ni perkara yang senang. Semua susah, tuan-tuan dan puan-puan. Terimalah seadanya. Kalau susah, kita tak belajar dah ilmu tajwid. Ilmu tajwid ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil, ada mat lazim musaqqal kalimi, ada mat lazim mukhaffaf harfi. Ada macam-macam mat, ada macam-macam idgham. Ini idgham kamil, ini idgham ma'al gunnah, ini idgham naqis, idgham bila gunnah. Istilah. Kita tak belajar nahwu sharaf. Ini marfu', ini majrur, ini mansub bil alif. Ini mansub bil ya. Ini mansub bil fathah. Marfu' bil dhammah. Marfu' bil waw. Baru boleh baca kitab Arab. Ya. Oh, kayak itu tak belajar lah kita. Habis tu, bila tanya, apa dalil Allah SWT wujud? Allah SWT wujud. Entah. Tuk kata ada, saya ikut tuk je. Ayah saya kata ada. Ada lah. Mak kata ada. Belaka. Taklid. Ya. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. Sekiranya orang yang bertaklid dalam persoalan tauhid, maka akidah dia ada keraguan, ada tak solid, tak jazam, tuan-tuan dan puan-puan. Ikut orang. Kena pula orang tu keluar Islam, dia apa lagi? Ikut getek. Taklid. Adanya alam ini, sudahlah tuan-tuan dan puan-puan, bukan susah sangat. Apa dalil Allah SWT ada? Adanya alam ini. Padan dah, lepas dah fardu ain dia. Al-Quran, dalil nakli, Quran, hadis. Kalau tak hafal pun tak apa dah. Sebab itu setengah-setengah kitab dalam bab wujud dia tak letak pun dalil Quran hadis, dia letak dalil akal je. Mudah. Nah, dalil wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Hadis, innallahu witrun wa yuhibbul witra. Pendek. Dalil akal, kalau Allah itu tidak esa berbilang-bilang, sudah tentulah lemah, duk bergaduh. Orang ini paksakan kepada orang tu paksa kepada orang ni. Lemah dia. Bila lemah, dia tak akan menjadikan alam makhluk ini, dan makhluk ini sudah ada, alam ini sudah ada. Jadi sabitlah Allah SWT itu esa. Padan lah tu. Padan dah. Dalil akal. Dia tanda dia tidak taklid tu, ikut buta tu. Ada ilmu dia tu. Padan lah tuan-tuan dan puan-puan. Susah ke? Susah. Setakat tu saja. Tak susah mana dah. Baik. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Saya termasuk tersebut tu sebenarnya di atas kebimbangan kita yang akhir-akhir ini. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.